Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, berjumpa lagi dalam video kali ni. Untuk kali ni saya just nak share pada tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni kita ada projek, kita nak dekor sikit lah di kawasan letak televisyen ni, di ruang tamu rumah saya ni. Kita nak gunakan fluted panel. Okey, kalau tuan-tuan tengok dinding rumah saya ni kosong Okey, just cat berwarna putih. So tak ceria tak nampak cantik sangat lah. Kita akan gunakan fluted panel ni. Okey, fluted panel ni saiz dia, lebar dia 6 inci. Okey, warna coklat gelap lah. Dia punya panjang pula 9.5 kaki kalau kita beli tu. Harga dalam 20 lebih plus lah. 20 lebih plus. Saya beli 10 keping saja Okey, untuk lekatkan di dinding ni lah. Di tengah-tengah nanti kita akan letakkan marble. Okey, marble sheet atau marble panel lah. Just pakai yang jenis macam foam sticker je Kita tak gunakan yang panel punya sebab yang panel punya harganya agak tinggi macam ni baru RM60-70 macam tu. Kalau yang panel tu boleh cecah sampai RM300 so kita akan letakkan dua. Dan kiri kanan ni kita akan letakkan fluted panel ni lah supaya nampak lagi cantik. Okay, so first step sekali ni saya rasa saya kena buang semua ni dulu. Wire Astro punya decoder ni semua lah. Okay, dengan TV ni sekali. TV ni sekali dengan bracket ni kita kena buang sekali Okey, dengan aksesori yang lain lah. Perabot ni pun kita kena alihkan. Okey, supaya kita ada ruang lah yang lebih luas untuk buat kerja nanti. Jom kita tengok proses satu persatu untuk saya membuat hiasan di dinding ni lah. Untuk wiring pula, sekarang ni saya dah marking dah. Okey, saya dah marking line. Okey, daripada plug tu. Okey, saya nak bawa dia ke bawah ni lah. Okey, mungkin kita tak pakai pipe pun. Okey, kita just tanam wire je lah sebab saya tak nak hack begitu dalam lah. Okey, untuk wire Astro pula. Okey, ni dia. Saya kena hack sampai ke atas sana kan. Okey, untuk sorok dia lah. Okey, untuk sorok kita punya wire. Okey. So kat sini nanti wire akan keluar kat sini. Dan lubang yang ni ke sini. Yang ni adalah untuk wire untuk TV. Okey, supaya kita tak nampak lah. Tak nampak wire-wire tersebut lah biar dia duduk di belakang. Okey, di dalam wall kita punya marble lah. Okey, ni saya just letak dulu lah Okey, supaya nak dapatkan lubang ni. Kau tak takut lah nanti tebuk-tebuk kan tiba kat tengah ni kan. Lepas tu kita just hack lah. Pakai hacker boleh. Kau nak pakai pahat pun boleh sebab ni lubang ni kecil kan untuk wire ni. Jadi saya congkir-congkir dulu lah macam ni. Just congkir-congkir je. Tapi yang besar ni nanti mungkin saya kena pakai hacker lah. Pakai hacker kan. Buang betul semuanya. Yang ni saya congkir-congkir macam ni lah. Ni kita dah siap hack kita dah siap hack. Besar juga dalam Okey, tu power supply. Sampai ke atas tu lah. Kemudian kita just masukkan wire. Sini kita kena sambungkan wire lah. Sambungkan wire. Lalukan je kat sini. Teruskan keluar kat sini lah. Macam tu. Okey, ni kita dah masukkan wire so sambungan dia macam ni lah. Tu wire Astro. Kita buat sambungan kat sini. Tu sambungan dia. Okey. Kita sambung wire pula. Terus dia keluar ikut lubang ni. So dia akan duduk dalam kabinet lah nanti. Okey, ni pipe untuk pergi ke TV lah. So kita akan simin lah sikit lebih kurang simin sikit lebih kurang lah. Supaya wire tu kekal. Okay, untuk sambungan wire Astro sebab aku sambung. Sebab dia pendek lah. So sambung. Terus ke bawah lah Okey, untuk sambungan ni kalau korang tak tahu, boleh tengok dalam channel aku video yang sebelum-sebelumnya. Aku ada ajarkan lah macam mana kita nak join wire Astro kalau untuk tujuan renovation lah macam ni lah pentingnya kita nak tahu macam mana nak sambung. Lepas kita dah siap simin lah. Simin ni kita gunakan simin plaster shilling simin putih supaya dia cepat kering lah. Cepat kering.
So ni kerja yang paling susah sekali lah Kerja yang paling susah, paling kotor sekali. Dan kalau tuan-tuan hire orang, benda ni akan jadi paling mahal sekali lah. Sebab kerja ni agak remeh sikit. Dia bermain dengan habuk kan. So rumah tuan-tuan pun nanti penuh dengan habuk. Okey, sebab kita potong tadi memang berhabuk lah. So ni dia. So saya akan scrap balik dinding ni. Okey, scrap, tengok ada permukaan yang tak rata ke. Dan kemudian kita akan lap pakai kain. Okey, kain basah lah. Supaya gam nanti lebih kuat Okay, next step ni kita boleh start marking Kita ambil daripada shilling kita ni tengah. Okey, kita start marking center. Untuk pemasangan kita punya marble tu lah. Okey, pakai batang besi yang lurus dengan timba air je. Okey, timba air bagi balance. Bagi balance betul-betul. Buat satu line lah. Sebab saya pakai 2 marble so kena join. Join di tengah-tengah lah. Kalau pakai satu je, still kena ambil center juga. Korang akan bagi 2 kaki lah. Macam tu. Semua sama juga dengan pemasangan ni. Fluted ni. Pun kita kena buat lining betul-betul lah. Bagi dia betul-betul tegak lah. Menggunakan ni dia. Gunakan timba air kemudian kita ambil ukuran daripada shilling sampai ke skirting mozaik tu. Dan kita boleh potong fluted panel yang pertama. Selepas potong, kita boleh gam terus gunakan gam S-bond ataupun apa-apa jenis gam je. Boleh beli kat Huawei. Buat bentuk zigzag je macam ni. Supaya lekatan tu lebih sekata Kemudian gunakan fluted panel yang kita dah potong tadi. Okey, kita pasang yang pertama Okey, yang pertama ni kritikal sikit. Kita kena pastikan dia betul-betul tegak. Okey, betul-betul tegak. Ikut marking yang kita dah buat tadi lah. Betul-betul lurus Jangan lupa pakai timbang air dan ketuk-ketuk sikit lah. Supaya gam tadi melekat dengan dinding dia dengan baik lah. Okay, ada nak cakap. Siap je yang pertama tu. Kita ambil satu lagi dan kita potong ikut ukuran. Dan kita just pasang lah. Okey, dia ada slot slot just masuk macam tu je. Tolak je masuk ke longkang dia tu. Okey, supaya dia rapat. Rapat macam ni. So dia kita akan nampak perbezaan antara 2 panel tu. Senang kan? Just tu lekatkan, ketuk-ketukkan sikit. Bagi dia melekat dengan kuat lah. Okey, ni kita dah pasang sebahagian sebahagian lah. Okey. So kita tengok sekarang ni saya nak balance kan kedua-dua fluted panel ni supaya dia ngam-ngam je lah sizing dia. Sebelum saya pasang yang last ni, dia ada last pieces ni, satu sini satu sini. Yang ni kita akan pasang marble sheet dulu. Baru kita akan pasang yang tu last kali lah, 2 tu. Ini marble sheet yang saya beli. So saya beli 2 pieces lah. Satu pieces ni 4 kaki panjang, 4 kaki lebar, 4 kaki lebar. So saya nak pakai lebih kurang 3 kaki dengan 3 kaki je. So saya kena matchingkan macam ni. Kemudian kena potong lah. Kena buang 1 kaki, kena buang 1 kaki kat sana. Kan. So kita boleh potong hanya menggunakan pisau yang tajam je Okey, kita ukur betul-betul ujung sini, ujung sana. Kita letakkan kayu, kita just potong je lah. Macam tu. Buang je. Tapi yang paling penting corak ni corak ni kena matching jugalah lebih kurang. Okey, kita dah siap potong dah. So ni baki lah. Kita boleh simpan Okey, so kita akan pakai 2 ni lah Okey, untuk letak kat sini dengan sini. Jom pasang.
Okey, tuan-tuan dan puan. Ni kita dah siap pasang Oh, tu dia cantik tak? So join dia. Tuan-tuan tengok. Okey, yang ni tak apa Yang ni kita ada aksesori dia. Kalau benda ni gap ni terlalu besar. Okey, kita ada aksesori dia, tak apa. Tuan-tuan jangan risau kalau ada gap. Kalau pasang tu tak kemas, jangan risau. Okey, bawah ni tuan-tuan kena ambil satu batang pembaris macam ni. Dengan pisau yang tajam, potong je lurus potong lurus. Baru dia nampak cantik lah. Kau tak kena letak skirting lagi bawah. Kau tak cantik. Okey, tuan-tuan dan puan. Jom kita pasang kiri kanan ni. Lepas tu dah selesai dah projek marble kita ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Akhirnya siap juga tempoh masa yang saya buat fluted panel dengan marble ni lebih kurang 1 hari lah 1 hari untuk ruangan 9 kaki kali 10 kaki ni. So ni lah hasilnya tuan-tuan nampak cantik nampak cantik lah fluted panel ni. Memang nampak dinding kita lebih kemas lebih kemas, combine pula dengan marble ni. So ruangan ni, ruang tamu ni sebelum ni nampak kecil tapi sekarang ni nampak lebih luas dengan model lah. So macam ni tuan-tuan. Kau tengok kan. Okey, yang paling penting sekali bila kita buat macam ni, bila kita masuk pintu, okey, pastikan ruangan tengah antara ceiling dengan ni sama sama. So itu yang paling penting sekali tuan-tuan kena buat center di tengah-tengah ni. Itu dia rahsia dia Okey, kalau anda kata tuan-tuan pasang ni, kalau nak ruangan yang besar macam ni, ada gap yang besar. So tuan-tuan boleh cover dengan ni Okey, kita ada ni aksesori dia. Okey, boleh beli kat Shopee lah. So kita akan pasang straight je macam ni lining dia. Cover ni untuk cover sekiranya ada gap yang besar lah. Okey, so nanti kita akan kemudian saya akan pasang bracket TV balik dan kita akan pasang kabinet. Kabinet, semua wire ni akan disorot di dalam kabinet lah. So memang tak akan nampak wire dalam ruangan TV kita ni. Okey, pada asalnya memang kita nak beli TV kabinet je. Okey, tapi tengok pun harga pun boleh tahan mahal dengan ni costing lagi murah lah kalau kita boleh DIY sendiri kan. Hasil pun puas hati, ruangan pun penuh. Okey, penuh lah sekeliling satu dinding ni. Okey tuan-tuan, sekiranya video ini bermanfaat, okey tuan-tuan boleh klik like, subscribe dan jangan lupa share. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Jumpa lagi di next video. Bye bye.